Ini dia guys, pria katak dalam polybag. Sekarang usia yang tengah ni sudah 24 hari guys. Wow, begitu subur sekali dia, sahabat. Ini dia guys. Ini yang tengah ni. Kita nak cek tengok berapa dia punya perbezaan ketinggian dari yang terawal yang angka tanam ni, sahabat. Dia sudah mencecah ke dekat tali ni. Ini yang lama. Yang lama ini ketinggian dia guys, sampai sini. So nanti kita akan ukur tengok berapa perbezaan dia punya ketinggian dah. Ini ketinggian yang kemarin dulu sampai hari ini adalah apa nama ni, 6,5 inci guys. Kira boleh lah 6,5 inci tu ketinggian dia dalam 2 hari lah guys. Okey, sekarang kita nak ukur yang ini pula. Kita nak tengok berapa perbezaan ketinggian yang terawal angka tanam ni. Tak berapa nampak lah guys. Kamera tempat lain, pembaris dekat tempat lain. Adalah ni ada 10 inci lah guys. Perbezaan dia 10 inci. Rasanya yang tengah boleh kejar ketinggian yang ni guys. Kerana yang ini dia ada 3 cabang. Jadi mungkin dia agak slow sikit pembesaran dia. Tapi yang tengah ni dia tak bercabang, dia single saja. Jadi memang dia akan kejar lah nanti. Kita nak tengok 10 inci berapa hari dia kejar dia guys. Yang hujung dan yang terakhir tu guys, dia terbantu sikit lah pasal tempat dia terlindung. Apa boleh buat guys. Tadi dia rebah guys, angka baru angkat dia saja. Dia kena cakar dengan kucing, dia rebah. Okey, kita siram dia lebih kurang guys, bagi dia segar sikit. Sekarang cuaca tengah panas, bukan panas sajalah, panas terik ni guys. Okey, sekian saja dari Angka untuk kali ini. Jumpa lagi di next content. Bye bye.